Okey, jom kita tengok satu lagi kes gigi bongsu yang kita dah buang. Sebab patient memang tak pernah lagi buat X-ray. So, kita suruh dia ambil X-ray OPG. Okay, X-ray yang besar ni. So, kita fokus terus dekat gigi yang nak buat MOS tu. So, gigi tu sebenarnya dia tumbuh tak adalah sengit sangat. Tapi dia just macam sengit sikit je. Dia tak setegak ni. Dan ini adalah cavity ataupun lubang yang memang dah mengumpulkan makanan yang sangat banyak. So, dalam mulut, rupa dia macam ni. Ibarat macam orang kata mangkuk lah Makan, kunyah atas bawah ni. Sangkut makanan kat sini. Saya rasa ramai sangat orang yang ada masalah yang sama macam ni. Which is gigi tu jadi macam mangkuk mengumpulkan segala sisa makanan lah. Tak kisahlah gigi belakang ke, gigi depan ke. Kalau ada gigi berlubang memang masalah macam ni akan jadi. So apa lagi? Marilah kita ber-MOS. Tapi saya tak adalah ambil video dekat dalam mulut dia macam mana. Tapi kita ambil gambar gigi dia dan kita ambil gambar jahitan. Disebabkan gigi ni dia ada dua kaki. So, dua akar. Kaki ataupun akar gigi. So kita split dua gigi tu. Inilah gigi yang cantik tadi dekat dalam X-ray tu. Satu kaki, dua kaki kat sini. Kita suka tahu ambil gambar-gambar gigi, zoom dekat-dekat. Nampak tak sisa-sisa makanan yang tadi tu menyebabkan struktur gigi ataupun dentin. Yang ni adalah layer dentin yang memang dah lembik ataupun lembut. Lepas tu ni dekat dengan saraf dia. Macam-macam angle lah. Kita ambil gambar gigi ni. Okay, dekat atas kapas macam ni rupanya. Tu ni dekat dalam mulut dia, which is ni yang kita jahit 1, 2, 3 jahitan. So nanti seminggu lagi patient akan datang untuk buka jahitan ni. So tujuan jahitan ni adalah nak make sure adanya darah beku dekat dalam tempat kita surgery supaya nanti terjadinya penyembuhan sel-sel barulah dekat dalam ni. Bukannya nak rapatkan terus bercantum gusi ni. Tak, gusi tu akan bercantum dalam masa biasanya 1 ke 3 bulan. Nampak macam scary. Tapi sebenarnya bila korang dah buang gigi-gigi yang memerangkap makanan yang sangat banyak, biasanya korang akan rasa sangat-sangat relief, sangat lega. Post-op punya surgery tu biasanya taklah severe sangat. Macam tadi pun saya buka satu, patient kata tak ada pun demam, bengkak pun very mild, tak adalah sampai tak boleh buka mulut ke apa ke. Bagi MC 3 hari pun dia kata 3 hari tu dah lebih cukup dah. Tapi dia rehat je lah kat rumah kan. Okay, so siapa-siapa yang ada masalah gigi bongsu yang memang nak buang gigi bongsu dia lama sangat dah peram, okay, boleh roger kita. Bye-bye.